into it lah. Kalau ada isu kata perlukan perhatian untuk bantu sama ada untuk menarik lebih ramai peniaga ataupun buat publicity supaya orang ramai lebih kenal tempat ini, kita akan ambil tindakan susulan. Cuma setakat ni saya belum terima laporan ataupun info tentang isu ni secara khusus lah. Cuma secara umumnya kalau ada keperluan untuk menambah baik publicity ataupun menarik peniaga, semua kita akan ambil tindakan yang untuk pastikan lebih ramai yang tahulah tentang wujudnya ada medan selera ini yang boleh dilangani. Mungkin pihak akan turun padang tengok sebab kawasan tu sekarang macam ada peniaga tapi tak hidup. So ada pendapatan. Maksud dia bukan isu fasiliti semualah, dia masih kurang. Maksud dia lot kedai ada. Peniaga masuk sekejap lepas tu keluar. So tinggal sikit. So dia macam medan selera tu tak meriah, tak berjalan sangat. Okey, kalau sebab Green Town kalau Green Town saya rasa dari segi lokasi, dia lokasi yang agak strategik. Mungkin kita perlu lihat balik apa isu-isu yang ada yang menyebabkan orang awam kurang hadir di situ. Sebab kalau peniaga keluar dan masuk mesti ada isu sambutan kurang kan. So kita kena cari apa punca dia supaya kita boleh ambil tindakan yang sepatutnya. So mungkin WB9 akan turun padang tengok tu saja. Boleh, nanti saya akan dapatkan info daripada pihak yang berkenaan. Kalau ada keperluan, boleh kita buat lawatan untuk lebih faham tentang isu ni. Food tu ada 12 kedai. Semua ada penyewa. Yang buka hanya 2 je. Penyewa seolah macam tak nak buka. Oh, okey. Itu juga kita lepaskan dekat sebab kalau biasa mana-mana yang menyewa tapak daripada majlis, dia perlu aktif berniaga. Kalau sama ada dia putuskan dia tak mampu atau dia tak minat, dia perlu serah balik. Jadi tak bolehlah dia sewa tapi dia tak niaga. Jadi kalau ada isu sebegitu, kita perlu telitikan juga apa isu-isu, sebab bukan 1-2 kan. Kalau 12 dan 10 tak niaga, kita perlu cari apa punca yang sebenar supaya kita boleh ambil tindakan untuk selesai masalah yang dihadapi sekarang, untuk kita pastikan semua peniaga yang ambil sewa di situ dia aktif berniaga.